Baca muka surat 293. Kita mula 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, kita selesai dah baca 10 ayat terawal untuk surah Al-Kahfi. Seterusnya saya serahkan pada Ustazah. Jemput Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Puan Normah. Kita masuk muka surat 349 surah Al-Mu'minun. Muka surat terakhir lah untuk surah Al-Mu'minun, ayat 105 sehinggalah ayat 118. Okay, baik. Kita buka lah peluang siapa yang nak baca. Sama-sama tahu. Apa? Kak Zira dulu. Boleh. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai 110 je Kak Zira. Kasih sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah bacaan bagus, lancar. Kita tengok satu-satu hukum tajwid. Ayat 105. Okay. Kuntum. Ikhfa. Nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki Ustazah. Ikhfa hakiki. Seperti yang kita bincang sebelum ni lah, bacaan pada kuntum tu, kesalahan yang kebiasaan dilakukan adalah dari segi mulut tu. Mulut tu dibuncungkan sepanjang dengung. Itu salah lah. Maksudnya kita tak boleh baca fakuntum. Kita kena baca yang betulnya, kita tak boleh muncung mulut tu sepanjang dengung lah. Maksudnya masa sebut ku je kita muncung mulut. Lepas tu kita kena tarik muncung tu sepanjang dengung. Jadi kita sebut fakuntum. Maksudnya masa kita sedang dengung, mulut kita biasa. Sebab dia nun tu dia kita panggil sukun kan, dia mati. Jadi bila mati, dia kembali pada harkat asal dia lah, makhraj asal dia. Fakuntum. Nak try Ustazah, rasa macam muncung terus saya ni. Dah terbiasa. Itulah nak tarik terus tarik Fakuntum. Kita masa sebut ku tu kita muncul kan, fakuntum. Tak jadi juga. Fakuntum. Tak jadilah Ustazah. Kalau kuntum tu tak terus tak muncul Fakuntum tak jadi terus lah. Dia maksudnya dhammah tu dia punya mulut tu. Sepatutnya Kung tarik. Kung. Fakuntum.
Fakuntum. Fakuntum. Tak berapa nak jadilah tu. Saya pula Ustazah. Fakuntum. Sekejap ya. Fakuntum. Jadi tu Kak Zira tu. Dia tarik juga. Dia kena ada pergerakan. Fakuntum. Fakuntum. Tak apa, nanti kena try praktis lah Sini ni. ada beberapa lah. Dia ada banyak kat sini. Ayat 106, 110 pun ada. Dia kalau Ustazah Wakun. wakunna tu taklah, tak apa kan? Kunna tu. Sama juga. Oh. Sama. Wakun. Masa dengung tu kita kena tak boleh muncung sepanjang. Maksudnya yang salah dia wakunna. Maksudnya terus muncung. Tak boleh. Dia kena tarik. Maksudnya wakunna. Wakunna. Yang ni senang sikit dia sebab na tu dia kita ni bila tum tu dia nak muncung terus. Tak tarik. Tak tarik. Sebab tum pun kena muncung balik. Tu yang jadi Tak sambung domah terus. kan. Okay. Baik, itu dari segi bacaan. Okey, kemudian ayat 106. Ialah kunna tu hukum dia apa? Kunna. Wajibah gunnah. Nun syaddah. Betul tu. Wajibal gunnah. Dua harakat juga. Dengung juga. Ayat 107. Fa'in udna in. Nun mati bertemu ain. Ini izhar hakiki. Betul, izhar hakiki. Jelas, baca dengan jelas. Betul, nun tu bunyi jelas lah. Fa'in. Jadi bila kasrah tu, kita punya mulut ni akan ke bawah. Kalau fathah tu kita buka. Kalau dhammah tu kita muncung. Jadi fa'in udna. Okay, kemudian 108. Ini kha, makhraj kha lah yang kebiasaan orang tersilap. Dari segi qalah sa'u. Kalau yang salah tu, kalau yang salah macam yang Syekh Aiman duk tegur lah. Syekh Aiman Suwaid tegur, dia kata kita orang Nusantara ni bila sebut makhraj kha, kita punya kerongkong tu macam tersekat, macam dia kata macam bunyi berdengkur. Itu bagi dia kata salah lah tu. Kalau kita baca qalah sa'u, itu salah. Dia kata dia kena rahawah, dia kena kosong. Qalah sa'u. Qalah sa'u. Makhraj kha lah. Ustaz. Qalah sa'u. Macam kena nak bunyi ada. Tapi jangan bagi berdengkur. Jangan berdengkur. Qalah sa'u. Ni sikit lah, dia ke tengah sikit. Tak boleh hujung habis. Dia tak boleh qalah sa'u. Tak boleh. Dia kena qalah. Dia ke tengah sikit kan. Qalah sa'u. Dia tarik tengah sikit. Tak boleh sampai habis. Selalu baca qalah. Macam tu habisnya. Qalah sa'u. Ustazah, tolong saya. Qalah sa'u. Qalah. Macam tu kan? Qalah. Dia kena tebal sikit. Ha tu. Cuba sebut.
Ha. 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 Ho. Ha. Ho. 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 Tak boleh sampai habis. Saya selalu sebut sampai habis. Ho. Kalau sebut ah. 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 Dia tak boleh buat macam tu tak boleh lah kan. Dia kena Betul yang tadi yang betul. Puan Norma Yang sebut betul. Itu betul. betul. Oh. Dia terada bunyi macam dia ada tapi tak bukan macam berdengkur. Macam kalau kita kata salahnya qalah sa'u, dia bergegar kerongkong tu. Tapi dia bunyi qalah. Dia lalu kerongkong tapi tak adalah macam tersekat. Qalah sa'u. Okey boleh. Qalah sa'u. Boleh. Dia yang penting tak terlekat. Dia bukan macam berdengkur lah. Kita tak tahan sampai dia angin tu boleh lalu straight je. Tak macam berdengkur. Macam qalah sa'u. Itu salah. Yang betul qalah sa'u. Dia macam ha. Dia macam ha. Macam lain ha lah. tapi sikit. Macam tu ke? Ha macam pedas. Ahsantum. Tapi kalau yang ha ni qalah sa'u. Tu dia sebenarnya kalau dia kena bersemuka. Kalau dalam ni dia macam tak dia berapa macam nak dia terhalang dengan kan tak berapa nak jelas. Tak apa, insyaAllah Ustazah kau balik je terang nanti. Saya pergi dengan Kak Azim. Teknik tu baca terang tu betul, tapi bila kita sebut tu kan kadang dia jadi kebiasaan kita tu. Lah. So, kita apa Ustazah? Tak apa. 109 okay. Rabbana amanna. 9. Rabbana amanna. Mad ni Hamzah. Mad jaiz mufasil. Betul Mak Jaiz. Mad jaiz mufasil. Dia 2 kalimah. Rabbana 1. Amanna. Betul. Kemudian Rabbana. Wahai Tuhan kami. Ayat 110. Ni pun ada kuntum. Yang ni lagi dua-dua ni. Tum pun nak kena dengung juga. Kuntum. Sebab mim mati betul. Mim mati betul ni idgham misnain. 2 harakat lah. Wa kuntum minhum tabhakun. Cuba. Wa kuntum minhum tadhakun. Wa kuntum minhum. Tak apa nak jadi. Wa kuntum minhum. Okay lah, nampak lah dia pergerakan bibir tu ada nampak ke depan, ke belakang tu betul lah. Jadi lepas tu ayat 111. Al-faizun fa tu. Mat apa? Yang ni mat wajib mutasil sebab dalam satu kalimah. Ya, betul. Faizun. Ya. Dia mat wajib Ustazah, harakat dia apa? 4-5. Betul, 4-5. Kalau mat jaiz sama. Mat jaiz 4-5 rasanya sama je. Kalau mat wajib mutasil dia boleh 4-5-6 boleh. Kalau mat jaiz 4-5-6 tak.
Mat Jaiz. Kalau tak silap 45. Mat Jaiz 45. Sekejap. Check. Mat Jaiz. Kalau kita baca sama dua-dua, okey lah 4. Tak apa sebab dia ada dua-dua boleh 4 boleh. Jadi mat jaiz 4 atau 5 lah. Oh, mat wajib ni boleh sampai 6 lah. Boleh panjang lagi Mat jaiz 4 atau 5. Tu bezalah dengan mat wajib tadi. Jadi biasanya kalau kita nak samakan 4 harakat lah kan. Ambil 4. Okay, kemudian ayat mana tadi? 112. 112. Okay. Hukum mim mati. Kam labithum. Izhar syafawi. Betul, izhar syafawi. Mim tu nyata lah. Dia tak dengung kan, dia jelas kan. Mim. Dia kalau mim dengan mim, ifak idgham mislain. Idgham mislain. Mim dengan mim. Mim mati dengan mim hidup. Mim dengan mim. Idgham mislain. Ini kalau mim mati dengan huruf selain pada mim dengan ba, dia jadi izhar syafawi. Kalau mim dengan ba, ifak syafawi. Betul. Kalau mim dengan ba, ikhfa syafawi nama dia. Dia kemudian dia baca dengung. Ayat 113. Yauman au. Yauman au. Ni tanwin temu alif. Izhar hakiki. Betul, ni izhar halqi. Oh, izhar halqi. Kalau hakiki tu ikhfa hakiki. Ikhfa. Ingat hakiki semua. Izhar halqi. Okay. Kemudian 115. Abathan wa tanwin temu waw idgham ma'al gunnah. Masuk. Betul, idgham ma'al gunnah masuk. Dan dengung. Okay, kemudian ayat 116. La ilaha. La dengan ilaha. Mat apa? Ni mat jaiz munfasil. Betul. Mat jaiz munfasil. La ilaha. 4 atau 5 harakat lah. 4 atau 5 harakat. La ilaha. Ayat 117. Wa man yad'u. Wa man yad'u. Nun mati bertemu ya. Idgham gunnah. Ya betul, idgham ma'al gunnah. Masuk bersama dengung. Dan dengung. Kemudian yang terakhir wa anta. Nun mati ikhfa hakiki. Betul, ikhfa hakiki. Izhar halqi. Izhar halqi. Ingat ikhfa. Baik. Kita tengok terjemahan ayat lah untuk tadabbur sekali. Ayat 105 itu, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu tetapi kamu selalu mendustakannya. Yang ni kita kata
terhadap orang-orang kafir lah ni. Sebab kita kata dalam surah Al-Mu'minun ini, bila sebut tentang surah orang-orang beriman, di dalamnya akan bincang lawan kepada orang beriman ini adalah orang-orang kafir lah. Jadi dikatakan kepada mereka, bukankah dah dibacakan ayat-ayatku tapi kamu tetap mendustakannya. Jadi mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ini di akhirat nanti mereka mengakui lah kesalahan mereka. Jadi mereka minta ayat 107 tu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi nak minta balik semula kat dunia ni. Jadi tak boleh dah lah. Jadi itu antara alim ulama kata bila kita baca Al-Quran ni, kita boleh membayangkan masa depan. Jadi kita tak mau masa depan kita macam masa depan orang-orang kafir ni lah. Dan kita juga bila baca Quran ni kita boleh membayangkan masa lalu dan masa sekarang ni lah. Okay. Jadi Allah jawab ayat 108. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Ayat 109. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Ini Allah nak puji orang beriman. Ayat 110, lalu kamu jadikan mereka buah ejekan sehingga kamu lupa mengingati aku dan kamu selalu mentertawakan mereka. Maksudnya di dunia orang beriman ni ditindas kan, dizalimi, nampak jelasnya sekarang ni lah kat Gaza kata gencatan senjata, tapi yang berhenti orang kata ceasefire kan, Gaza, mujahidin Gaza, Hamas kena cease, kena berhenti. Hak yang Zionis Israel fire terus, tak berhenti. Jadi mereka gelakkan, maksudnya macam-macam lah kan yang dibuat di atas dunia ini. Jadi kita boleh nampak realiti yang berlaku sekarang ni. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita memang sungguhlah macam ni lah keadaannya. Jadi ayat 111, Allah kata, sungguh pada hari ini, aku memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Walaupun di dunia ni nampak macam kalah, tapi mereka sebenarnya menang. Kerana mereka dapat syahid, dapat pahala sabar yang besar. Ayat 112, dia yakni Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, ini orang kafir lah jawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Maksudnya walaupun kita ni rasa macam 60, dah 60 tahun duduk kan, tapi bila nak banding dengan akhirat, macam sehari atau setengah hari sahaja, sekejap saja. Ayat 114, dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar sahaja, jika kamu benar-benar mengetahui. Okay. Ayat 115, maka apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat 116, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, Tuhan yang memiliki arash yang mulia. Dan ayat 117, dan siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan ayat terakhir 118, dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Yang ni memang kita amalkanlah.
doa kan. Wa qur Rabbi. rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kita minta Rabbi. ampun, Warham wa minta anta. rahmat, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat lah. Jadi doa-doa yang kita kata, yang kita baca, yang kita amalkan, yang Nabi SAW ajar kita, banyak menggunakan kita minta ni, minta rahmat lah, keampunan. Macam kita kata doa masa duduk antara dua sujud pun kan, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni rahmatilah aku, wajburni kuatkanlah aku, wajburni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tinggikanlah kedudukanku di akhirat, warfa'ni warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, wa'afini, dan afiatkan aku, sihatkan aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Itu doa antara dua sujud tu memang doa yang kita kata merangkumilah rahmat, keampunan, kesihatan dunia, keafiatan dunia akhirat lah. Okay. Jadi selain daripada tu, kita kata sebagai penutup lah kan, surah Al-Mu'minun, sebagaimana yang kita sebut juga bahawa surah Al-Mu'minun ini memerincikan lagi yang apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Kita minta supaya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Jalan siapa? Iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Itulah jalan orang beriman, jalan ahli syurga. Jadi kan kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ni ada cerita macam mana jalan atau kita kata jejak langkah mereka lah yang kita nak ikut dalam kehidupan kita hari ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang kata ahli neraka lah. Jalan ahli neraka ni pun diceritakan secara detailnya. Apa masa sekarang, apa mereka buat, nanti masa depan nanti di hari akhirat apa yang akan berlaku pada orang-orang kafir ahli neraka ni lah, na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta lindung kan antara doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta jauh daripada api neraka, daripada ikut jejak langkah ahli neraka ni lah. Jadi sebab tu alim ulama kata bila kita minta apa-apa yang untuk dunia ni, kita kena minta dua untuk akhirat. Maksudnya sekali kita minta hak untuk dunia, dua kali ganda lagi kita kena minta untuk akhirat kita. Macam kalau dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami berikanlah kebaikan dalam kehidupan dunia kami. Kita minta pula berikanlah kebaikan untuk akhirat dan jauhkan daripada api neraka. Dua ni untuk akhirat, satu untuk dunia. Jadi ratio dia kita kata lebih macam tu lah. Satu kalau kita minta untuk dunia, ya Allah ni anak nak periksa contohnya kan, nak minta semoga mudahkanlah urusan periksa dia, dan masa yang sama kita minta juga dua lagi untuk akhirat anak kita kan, dua kali ganda lah. Semoga menjadi anak yang soleh, yang kita diberi keampunan, dirahmati untuk akhiratnya. Dan dua kali Dia kena minta doa untuk akhirat tu dua kali lebih banyak lah daripada dunia. Ratio dia sepatutnya itulah. Itu minimum dua kali lah, lebih lagi bagus. Kita akhirat ni yang kita kejar kan. Kalau akhirat selalu doa kita minta dijauhkan daripada azab api neraka kan. Betul. Yang biasanya kita minta lah azab api neraka, lepas tu dapat syurga Firdaus. Ya. Yang satu lagi rahmat tu bukan dia merangkumi semua Ustazah. Ya betul, rahmat tu dunia akhirat lah, kita minta redha, rahmat, keampunan ni semua minta dunia akhirat lah. Rahmat ni untuk dunia dan akhirat lah. Rahmat dunia akhirat. Okay.
Ustazah, macam kita ulang kaji yang hari tu kan, yang awal-awal dulu. Lama kan kita dalam surah Al-Mu'minun ni, rasa berapa bulan. Yang apa, ciri-ciri orang yang beruntung tu. Yang Ah, itu ayat 1 sampai 10 surah Al-Mu'minun. Kiranya yang tu adalah kita kata yang utamalah berkenaan orang beriman. Apa kita kata orang yang beruntung ataupun orang yang berjaya lah. Orang yang berjaya. Ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai 11. Jadi kita tengok balik ayat 1 sampai 11. Sesungguhnya telah beruntunglah. Ini berjayalah orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok sini ahli ulama kata digunakan fa'il madhi. Dan fa'il madhi ni menunjukkan pasti. Walaupun tak masuk syurga lagi. Tapi dah guna fa'il madhi. Ustazah, dan Ustazah, sekejap saya tak gerti bahasa Arab. Macam mana nak tahu dia fi'il madhi? Kita nak kenal? Kenal fa'il madhi ni, dia macam aflaha tu kan. Dia tak ada dhammah. Oh, dia tak ada dhammah. Dia kata dasar dia falah lah kan? Berjaya tu, falah. Falamha. Betul. Lepas tu kalau aflaha tu dia jadi fi'il madhi lah. Aflaha fi'il madhi, yang falaha tu dia panggil huruf asal. Huruf asal dia, bukan dia punya huruf asal. Oh, kalau dia baris atas semua dia fi'il madhi. Kebiasaannya fa'il madhi baris atas lah. Cuma ada juga yang baris ada bawah macam amilah. Tapi yang penting hujung kebanyakannya banyak fathah lah, banyak baris atas. Aflaha. Lah beruntung. Maksudnya yang Ustazah dulu kena sentiasa perkataan ada sentiasa khusyuk. Kalau yang khasyi'un yang ayat 2 tu. Oh, tu ayat 2. Yang aflaha kat sini nak menunjukkan pastilah fa'il madhi. Oh, fi'il madhi. Fi'il madhi ni Ustazah bahasa Malaysia kata apa? Kalau kita past tense, bahasa Inggeris dia past tense. Bahasa Inggeris dekat sikit lah dengan konsep bahasa Arab ni. Dia ada past tense, dia ada present tense. Di fi'il madhi. Maksudnya memang pasti berlaku lah dah ni kan. Pasti. Aflaha. Kemudian yang kedua tu adalah ciri yang pertama lah. Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Khasyi'un ni adalah isim fa'il. Isim fa'il ni dia punya sifat dia lebih kuat berbanding kalau kita guna fa'il. Macam fa'il, iaitu kalau bahasa Melayu kita kata orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk tu nampak macam perbuatan lah. Tapi dekat sini tak guna perbuatan tapi guna khasyi'un. Iaitu memang dia tahap khusyuk dalam solat tu memang tahap tinggi dah. Khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam solat. Kalau kita ni memang mungkin masih kita kata mujahadah lagi nak khusyuk. Duk teringat itu ini masa solat kan. Belum khusyuk sepenuhnya. Ni kita kata khusyuk tahap tinggi lah ni. Begitu juga yang ketiga. Sebab tu akhir sekali memang tempat mereka ni allazina yarithunal firdaus. Mereka lah yang mewarisi syurga firdaus. Jadi syarat yang kedua, maksudnya ciri yang kedua ni khusyuk dalam solat. Dan khusyuk dia khusyuk tahap tinggi lah. Yang ketiga, mereka yang menjauhi diri dari perbuatan yang tidak berguna. Menjauhi tu nampak kalau bahasa Melayu ni macam perbuatan. Tapi dalam ayat 3 ni Allah tak guna fa'il, Allah guna mu'aridun, isim fa'il. Memang mereka ni memang orang yang menjauhkan diri, memang tak
bukan mujahadah lagi nak menjauhkan diri. Macam kita ni tahap mujahadah lagi. Ada lagu maksudnya pemenang apa benda lah, benda-benda yang lara yang tak ada kita kata faedah lah. Game-game ke apa benda, apa cerita-cerita. Jadi kita masih mujahadah nak menjauhkan diri kita daripada benda lara ni. Tapi kalau yang tahap yang cerita ni memang tahap tinggi punya, memang tak terlibat langsung lah dengan benda lara ni. Sibuk macam kalau kita tengok tu memang macam mujahidin kat Gaza yang sekarang tengah ribat dekat dalam terowong-terowong yang mana tentera Israel Zionis tu sedang nak cuba kita kata membunuhlah semua yang 200 yang masih lagi mujahidin yang berada dalam terowong, nak masukkan konkret lah, macam-macam lah cara nak bunuh tu. Jadi kita tengok mereka tu tak ada masa benda lara. Kan orang yang berjihad ni, sebab tu kita kata pahala orang mati syahid ni memang direct terus ke syurga lah. Memang tinggi, tahap tinggi lah ni. Okay, Kemudian keempat, dan mereka yang menunaikan zakat. Fa'ilun pun guna isim fa'il juga. Zakat, maksudnya zakat kat sini ada dua bentuk. Satu zakat dari segi harta, satu zakat pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka. Dalam surah Al-A'la ada sebut, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan diri dia. Qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya telah berjayalah orang yang menyucikan dirinya. Itu dalam surah Asy-Syams. Maksudnya diulang perbuatan zakah tu. Tapi dekat ayat 4 ni, fa'ilun. Memang sentiasa duk buat. Memang isim fa'il dah. Depa tu sendiri maksudnya memang sentiasa, kita kata kalau dari segi harta pun zakat, diri sendiri pun memang sentiasa membersihkan diri lah. Daripada sifat-sifat mazmumah, daripada sifat takabur, sombong, ujuk, riak, tamak, dengki, semua tak ada lah. Okey, dan yang ayat kelima, itu pun disebut zakat juga ya? Itu pun disebut zakat juga. Betul. Cuma bahasa dia dipanggil tazkiyah. Tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu maksudnya kita nak menyucikan diri lah. Okey. Baik-baik. Kemudian kelima, mereka yang menjaga, sentiasa menjaga kita kata maruah diri lah. Hafizun. Hafizun pun isim fa'il. Memang tahap tertinggi lah ni, jaga maruah diri, kecuali kepada isteri pasangan mereka ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. 5, 6. Lepas tu 7. Sesiapa yang mencari di balik itu, yakni dengan berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Okay. Itu tentang menjaga maruah diri itu 5, 6, 7. Kemudian ayat 8, mereka yang sentiasa menjaga amanah mereka lah dan janji-janji. Ra'un, isim fa'il. Jaga tu kalau bahasa kita ni perbuatan. Tapi dalam Al-Quran guna ra'un, isim fa'il. Memang sentiasa jagalah janji, amanah, memang tahap tinggi, memang sentiasa jaga. Kemudian ayat ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Baru guna fa'il kat sini. Ayat ke-9 tu fa'il mudhari'. You tu ada dhammah kan? Ada dhammah. Yuhafizuna. Dha pun ada dhammah juga. Itu fa'il mudhari'. Dia present tense. Present. Sentiasa. Sentiasa juga, tapi dia berbentuk fa'il, iaitu orang yang sentiasa memelihara solatnya. Itu dia perlukan mujahadah lah, macam kita nak jaga solat awal waktu kan, macam nak masa musafir, nak cari tempat solat, maksudnya dia kita kata
memerlukan mujahadah lah. Okay. Kemudian ayat 10 tu upah, kita kata hadiahnya lah 10. Mereka itulah yang mewarisi, sebelah mewarisi apa? Mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi bab solat ni dia sebut 2 kali. Pertama dari segi khusyuk. Dan khusyuk ni khusyuk tahap tinggi, khasyi'un, bukan yakhsya'un, bukan, maksudnya bukan masih maksud nak usaha nak khusyuk kan, maksudnya memang dah khusyuk ni tahap tinggi. Dan yang kedua dari segi solatnya nak kena jaga, nak jaga solat tu dari segi nak wuduknya kan, jaga wuduk, jaga solat ni, tu bab solat 2 kali sebut. Kemudian yang lain tu satu-satu-satulah dari segi mengelakkan perkara lara, zakat, dari segi harta dan juga diri, menjaga maruah, menjaga amanah. Itu kita kata semua sebut tu mudah lah kan, nak buat tu memang kita kata kena mujahadah lah. Wallahu a'lam. Jadi itulah kita kata intipatilah untuk surah Al-Mu'minun yang kita kata yang kita selesai hari ni lah, alhamdulillah. Setakat ni ada apa-apa soalan lagi? Sebelum Ustazah nak mujahadah tu, dia salah satunya cara apa kita berdoa. Macam mana Ustazah? Ya, betul. Mujahadah tu kita nak lawan diri kita. Kita ni kalau ikut nafsu syaitan tu memang nak suruh malas kan, nak suruh yang tak elok lah. Jadi kita kena lawan. Nak lawan tu kita kena paksa diri kan, paksa nak buat baik ni. Itu kita kata memang mujahadah lah, mujahadah diri sendiri. Cuma kalau kita tengok yang tahap orang yang ahli syurga Firdaus ni, maksudnya mereka ni dah melampaui, maksudnya dah, sebab dia awal-awal peringkat latihan tu memang kena paksa. Macam kita nak sedekah kan, kita kena paksa diri kan, bagi contoh. Kena paksa. Tapi bila kita dah lama mujahadah diri, kita jadi seronok. Cuba terus bagi. Tak ada rasa susah dah. Begitu juga orang nak solat ni, kita nak khusyuk ni kan, kita doa, kita minta kita baca contohnya surah An-Nas kan, minta lindung daripada gangguan syaitan. Tapi masa tengah duduk solat tu tiba terlintas, lepas ni nak masak apa? Tapi bila kita teringat balik, solat kan, baru kita nak fokus bacaan balik. Maksudnya dia bolak-balik, sekejap teringat. Dia khusyuk, tak khusyuk macam tu lah. Kadang lupa rakaat keberapa dah tak tahu kan. Ya, tapi kita disunatkan sujud sahwi lah. Tapi bila kita tengok dalam surah Al-Mu'minun tu, mereka dah khasyi'un. Maksudnya bila solat je memang terus khusyuk, dah tak melawan, dah tak memang dah tak teringat dah dunia. Sebab apa? Sebab dah melalui latihan-latihan awal-awal tu. Okay. Sama macam kita kata mukhlasin dengan mukhlisin. Orang mukhlisin ni orang yang masih mujahadah untuk ikhlas. Kalau orang yang mukhlasin tu memang ikhlas dah lah. Tahap tinggi lah kita kata. Jadi memang kalau nak kita kata nak melalui tu memang dia mesti kena mujahadah. Mujahadah tu maksudnya kita kena lawan, paksa diri buat baik. Lagi-lagi kita kata bila kita dalam suasana yang kita kata aman, damai ni, tu lagi memerlukan kita mujahadah dengan diri sendirilah, paksa diri untuk berbuat baik, maksudnya buat amal soleh dan sebagainya. Dan untuk mensyukuri kita kata nikmat keamanan yang kita ada, alhamdulillah. Jadi antara caranya ialah dengan memperbanyakkan amal soleh lah. Jadi untuk mengingatkan nikmat yang Allah bagi ni, antaranya adalah dengan melihat kita kata
ujian-ujian lah. Contohnya yang di Gaza, yang di Sudan kan. Jadi kita sedar bahawa kita ni, ya Allah, besar nikmat keamanan yang Allah bagi ni. Kita minta supaya kekal lah Malaysia ni aman, tak berperang. Gitulah. Betul. Okay. Wallahualam. Kalau tak ada apa-apa soalan dah, kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, minggu depan kita sambung surah Al-Mulk. Boleh InsyaAllah. sahabat-sahabat semua kita baca tadabbur dan tazakur untuk surah Al-Mulk pula. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jumpa lagi. Kawan baik saya ni. Jumpa lagi minggu depan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau tunjuk muka tu Asa.